Okey, 7 dengan 6. 7 dengan 6. 6 ni ialah 42. Macam mana 7 jadi 42? Dia darab dengan 6. Sama juga. Sini pun darab 6. Awak akan dapat 36. 6 darab 6 dapat 36. 36 tu apa? 36 tu ialah nilai bagi P, iaitu P sama dengan 36. Senaraikan prosedur sempurna antara 100 sampai 200. 100, 121, 144, 169, 196. Ini yang kita hafalkan. So, ini semua. So, dapat 5 markah. Sepatutnya, kalau dia kata antara, sebenarnya, kalau dia kata antara 100 ni tak boleh masuk. So, cikgu terima juga kalau awak buat 100. Kalau awak tak tulis 100 pun saya bagi 5 markah. Kalau awak tak tulis 100 pun dapat markah. Kalau antara 100 ni tak dikira. So 4 nombor ni sajalah. 121, 144, 169 dan 196. Soalan C. Okey, seterusnya nisbah 3 kuantiti yang berikut. Sebatang pensel kepada sebatang pen, sebuah buku. So, pen 1 ringgit, pensel 1 ringgit, pen 3 ringgit dan buku 10 ringgit. Dapat 1 markah. Sekampit beras 5 kilo, minyak 1.3 dan tomato gram unit dia lain. Okey, unit dia lain. Dia ialah sini kilo. So 500 gram menyamai berapa kilo? So kena bahagi dengan 1000. So akan dapat 0.5 kg. Maksudnya semua dalam unit yang sama. So dalam point, so saya gerak titik dia ke depan, gerak titik dia ke depan, gerak titik dia ke depan. So 50, 13 dan 5. Boleh kecil? Tak boleh. Walaupun 50 dengan 5 boleh bahagi 5, tapi 13 tak boleh bahagi dengan 5.